Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Pertama sekali, Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul. Kena rasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah bagi kepada kita pada hari ini dah. Pada hari ini, hak lepas dan hak akhirat. Tu nikmat yang kita kata nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat keamanan. Tu kita jangan lupa. Sebab apa? Sebab kalaulah kita lupa, kita akan rasa kehilangan dia apabila kita hilang benda tu. Kita akan rasa menyesal apabila kita hilang. Jadi kita duduk dalam nikmat ni, kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi nikmat yang betul-betul lah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ni ana menyambung apa yang kita ngaji tahun lepas. Apa yang kita ngaji tahun lepas, kita akan sambung. Dan untuk pengetahuan hak baru-baru terutamanya adik daripada peralihan kata satu pun ada tahfiz. Hak tu mungkin baru nak jinak dengan kitab kuning, kitab Matlab Badran ini. Tak apalah, slow-slow dah. Sebab apa? Sebab kitab ni kita akan baca berkaitan dengan faraid dululah. Kali ikutkan anak ni sambung kuliah YB Ustaz Teh. Tapi anak setuh pada bab faraid saja. Jadi anak harap dah. Hok mana ada kalam, hok mana ada pen tu, kalau boleh catat lah. Garis ke, letak nombor ke dan sebagainya supaya boleh bezakan antara baris-baris tu. Boleh? Okey, lah ni kita duduk musab apa? Siapa boleh ayat? 132 duduk tengah. 132 duduk tengah. Kita hari ni kita nak membincangkan tentang waris fardu. Adik-adik tak tahu lagi tentang waris ni. Waris ni kita bagi pada dua. Waris fardu. Gapo waris fardu ni? Waris yang Allah tetap dalam Quran. Ayat ke surah Nisa ayat ke 11, 12. 17 ni Allah tetap bahagian mereka. Contohnya wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Bagi anak perempuan yang lebih pada dua, bahagian mereka thulutsa ma tarak, akan dapat 2/3. Jadi bahagian yang Allah tetap tu orang panggil waris fardu. Dan ada satu lagi orang panggil waris tawil arham, waris yang dapat secara asabah. Dia waris fardu dan seorang lagi akan dapat secara asabah. Secara asabah ni lagu mana? Secara asabah ni dia senang cerita kat, dia boleh baki lah. Dia boleh baki daripada pesaka. Tapi lebih detail lagi, waris asabah ni dia antara 3 keadaan. Boleh baka, boleh baki ataupun tak boleh langsung. Tapi tak apalah, kita akan tengok lepas ni insya-Allah.
Okey. Jadi hok mana ada buku apa semua tu, cuba tulis. Kalau perkataan yang mana payah nak baca, tulislah. Anas sendiri pun kalau baca-baca dia, kadang-kadang kita sekat. Sebab apa? Sebab penulis dia kadang-kadang guna perkataan Arab. Dah. Contohnya fasal. Fasal fil furud wa zawiha. Ni bahasa Arab. Lepas tu tepi dia ini fasal. Pada menyatakan. Dah. Dia campur Arab dengan Jawi. Dah. Jadi istilah-istilah tu kena kalau boleh catat lah. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif fasal fil furud wa zawiha. Maksud dia ini fasal pada menyatakan segala fardu dan segala umpunyanya. Maksudnya sini kita nak ngaji bahagian tentang waris fardu. Kita akan kenal apa ni waris fardu dan segala bahagia dia. Ayah berapa, isteri berapa, suami berapa. Jadi bab ni lah kita akan ngaji. Boleh? Okey. Pertamanya nis. Pertama tu pertama lah. Nis tu bahasa Arab. Nis maksud dia separuh. Separuh. Tahu ke separuh? 1/2. Okey, anda nampak dalam tangan Ana. Tangan Ana ni. Ana beli pisau. Okey. Ni sa dia. Sa. Separuh ni separuh. Gerak 2. Faham tak? Separuh. Takut tak kenal lah separuh ke apa. Separuh. Jadi, daripada harta pusaka tu, dia boleh separuh. Banyak tak? Banyak tak? Banyak lah. Dah. Okey. Dan iaitu bagi 5 orang. Untuk orang yang dapat 1/2 ni ada 5 orang. Okey. Bagi yang pertama, bagi suami yang tiada bagi isterinya farad waris. Minggu lepas hak ni kita ada baca dah sikit sebelum cuti Tapi tak apalah, kita ulang balik. Dia kata bagi suami yang tiada bagi isterinya farad waris. Isterinya tak farad waris ke dia maksud dia? Maksudnya isteri dia tidak ada anak keturunan. Faham ke tak? Bagi isterinya farad waris. Tiada bagi isterinya farad waris. Jadi isteri dia ni dia tidak ada mana-mana anak daripada mana-mana perkahwinan. Contoh. Ana bagi situasi dah. Ana takut kena jelas sama. Contohlah, si mati. Mayit. SM dah, si mati. Si mati ni dia ada kita kata dia ada suami lah. Contohlah kita kata si mati ni dia ada isteri. Isteri. Sekejap. Isteri. Okey, isteri dah. Okey. Dia dengan hak ni kita kata dia tak ada anak lah. Dia tak ada anak. Boleh? Si mati lah ni suami dia. Sorry. Si mati ni adalah suami. Adalah isteri. Maka si mati adalah suami lah. Waris dia adalah suami. Sorry. Okey. Jadi si mati dengan suami ni boleh 1/2. Sebab apa? Sebab hubungan dia ni tak ada anak. Tak ada anak keturunan. Ikutlah. Tak ada. Maksudnya dia tak ada anak, tak ada cucu, tak ada dan ke bawah. Boleh?
Tapi berbeza situasi sekiranya si mati ni, si isteri ni, dia pernah berkahwin. Ex-suami. Lepas tu, pernikahan sebelum ni dia ada, contohnya dia ada anak lelaki seorang. Faham tak? Dia tak, orang Tina tak boleh nikah dua suami dah. Nak tengok pelik. Ada orang mana sebelum ni kan ada yang nikah dua suami. Suami yang pertama tu sah lah. Suami kedua tu tak sah. Sebab apa? Dia isteri orang. Jadi hak ni kita kata bekas suami. Sama ada suami dia ni meninggal. Meninggal. Accident kau ikut lah. Meninggal. Dia janda. Dia pun nikah dengan orang suami baru. Okey. Ataupun dia bercerai. Bercerai. Lepas tu nikah baru. Boleh. Jadi kalau kata dia ada anak daripada perkahwinan yang lain, suami dia tak boleh dapat 1/2, dia akan dapat 1/4. Nanti kita lalu lepas ni. Sebab tu dia kena letak syarat anak kepada si mati. Dari situ dia tulis bagi suami yang tiada isterinya faraq waris. Isteri dia tak ada anak. Kalau ada anak daripada perkahwinan mana-mana, contohlah dia nikah banyak kali. Suami dia ada 3, 4. Nikah cerai contohnya. Ataupun nikah mati. Atau lagu mana? Kalaulah ada anak daripada perkahwinan sebelum ni, suami dia, kita kata masa dia meninggal ni, suami sah dia akan dapat 1/4 sahaja. Kita akan lalu depan ni. Okey? Jelas dah? Okey, waktu dia terai tu. Dia terai, iaitu anak dan cucu yang membesarkan sehingga ke bawah. Maksudnya dia anak ke bawah lah. Anak cucu ke bawah. Kalau ada, dia akan dapat 1/4. Tapi kalau tak ada, dia akan dapat 1/2. Okey, so selesai. Yang kedua, dan bagi anak perempuan. Dan anak perempuan. Boleh tak? Belakang anak perempuan itu tulis seorang. Sebab apa? Takut ada orang dia tak boleh nak beza. Anak perempuan yang ramai ke, sikit ke, tulis seorang. Anak perempuan seorang. Jadi anak perempuan seorang juga dapat berapa? Dapat separuh juga dah. Kalau dia seorang, dia dapat 1/2. Tu kalau ramai apa ni? Kalaulah dia adik-beradik ramai, contohnya anak adik-beradik, kita kata si mati ni dia ada anak betina ramai. Beza dah lah. Lah ni kita bincang si mati ada anak perempuan seorang. Boleh. Dia akan dapat 1/2. Okey. Kita lalu dulu. Dan cucu perempuan daripada anak laki-laki dapat 1/2 juga. Jadi nak kena tunjuk sikit. Okey, si mati. Dia ada kita kata dia ada anak perempuan lah. Okey. Anak perempuan. Okey. Ingat. Anak perempuan ni seorang. Dia akan dapat 1/2. 1/2. Okey. Lepas pada tu dia orang yang ketiga. Dapat 1/2 adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Maknanya anak lelaki dia. Sini. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Sini. Boleh. Dia pun boleh 1/2 juga. Dengan syarat lah. Dengan syarat dia seorang. Cumanya anak tak bicara lagi ni. Kalau kata masa arwah tu ada, ni ada. Ni tak boleh lah.
Cumanya kalau kata hak ni tak ada, hak ni ada. Masa sama, hak ni tak ada. Contohlah tak ada. Dia akan dapat 1/2. Faham? Boleh dah? Boleh 1/2. Okey, tapi kalau ada hak ni 1/2, ada anak perempuan. Hak ni tak jadi 1/2 dah lah. Dia jadi 1/6. Sebab tu, jangan mudah letak. Jangan mudah letak bahagian waris sehinggalah kita tahu. Ciri-ciri kita nak letak 1/2 ke 1/6. Ni jadi 1/2 sekiranya tak ada hak ni, tak ada hak ni. Dia sorang pula. Boleh 1/2. Boleh. Okey. Dan seterusnya, dan bagi saudara perempuan lain daripada si ibu yang tunggal tiap-tiap mereka itu. Maksudnya dia nak ayatnya anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan lain daripada si ibu yang tunggal. Dia letak sini. Yang tunggal tu. Nak ayat sorang lah. Tiap-tiap mereka itu. Boleh faham tak bahasa kitab jari ni? Boleh dah, selu-selu dah. Okey. Jadi dia kata sini saudara perempuan daripada si ibu bagi saudara perempuan lain daripada si ibu. Maksudnya saudara perempuan si ibu sebapa dan sebapa yang tunggal mereka akan dapat 1/2 juga. Okey. Beres. Lah ni suami 1/2. Okey. Lepas pada tu kita pun soal lagi. Kita tambah hari ini. Saudara perempuan si ibu sebapa. Ni pun saudara perempuan sebapa. Dapat 1/2 juga. Ni dapat 1/2 juga. Dia ada bahagian 1/2. Tapi dengan syarat lah. 1/2 ni bila? Dia akan dapat apabila tak ada anak. Dia ada ciri-ciri dia. Cumanya anak-anak ayat sini ada 5 orang yang dapat 1/2. Ni. Boleh? Tak apa, selu-selu dah. Jangan serah berat. Selu-selu. Okay, ada 5 orang. Dia kata sini lain daripada si ibu. Sebab apa saudara perempuan si ibu tak boleh? Anda tak letak saudara perempuan si ibu. Tahu kan saudara perempuan si ibu ni lagu mana? Si mati, contohnya si ibu ni lah, si ibu. S-I saudara perempuan si ibu. Saudara perempuan si ibu ni bermakna mak dia ni, contohlah kita kata ibu. Ada awak dah. Okey. Apa? Okey, si ibu. Hak ni mak dia, macam tadi jugalah. Mak dia ni pernah berkahwin pernah berkahwin dengan suami lama lah, ataupun dia meninggal ataupun bercerai. Dia ada anak. Ada anak daripada rahim yang sama. Dia panggil si ibu lah. Mak tula. Kalau si ibu sebapa, dia dengan hak ni seibu sebapa. Sebapa tu mak tula. Tu hak ni mak lain. Tapi bapa tula. Boleh lah. Selu dah. Okey. Seterusnya. Dan keduanya. Ni orang lain dah. Ni orang lain. Ni adalah waris yang dapat rubuk. Apa rubuk? Rubuk 1/4 dah.
1/4 banyak mana Sekejap. 1/3. Ana sepak. Ni nak dia tak jelas. Maknanya 1/4 ni adalah separuh daripada 1/2. Boleh bayar? 1/4 ni separuh daripada 1/2. Boleh? Okey. Dan ia bagi 2 orang. 1/4 ni ada 2 orang sahaja. Okey. Yang pertama, bagi suami yang ada isterinya farak waris. Okey. Tadi anak ayat suami ni dapat 1/2 dia. Dia ada bahagian yang kedua, dia dapat 1/4. Bila? Apabila dia ada anak. Dia ada anak lah. Dia ada anak, automatik suami dia ni akan dapat 1/4. Okey. Hak kedua pula dah. Dan bagi seorang isteri atau lebih yang tiada bagi suaminya farak waris. Okey, si mati ni hak lain pula dah. Hak lain pula, kita kata si mati ni adalah suami. Dia ada isteri. Boleh? Dia ada isteri. Jadi isteri hak ni kalau suami dia ada anak lelaki, anak perempuan, ada anak, isteri dia akan dapat 1/8 ni. Sekejap. Yang tiada, maaf. Dia tak ada dah. Suami dia ni tak ada. Suami dia akan dapat 1/4. Dah, dengan syarat lah tadi. Tak ada. Boleh. Kalau kata si mati ni dia ada 2 isteri dia. Contohlah. Isteri 1, isteri 2. Isteri 1, isteri 2. Dia berkongsi pada 1/4 ni. Dah. Dia berkongsi pada 1/4 tu. Boleh? Okey. Beres. Selesai dah 1/4. Dan ketiganya astumun. Astumun ke apa astumun? Astumun 1/8. Ni 1/8 dia. Okey. 1/8 ni dia separuh daripada 1/4. Kau sikit. Dah. Daripada 1/2 jadi 1/4 jadi 1/8. Jadi 1/8 tu separuh daripada 1/4. Okey. Iaitu bagi seorang. Seorang aja boleh 1/8 ni. Iaitu isteri atau lebih yang ada bagi suaminya farak waris. Suami dia ni ada keturunan farak waris. Anak lelaki ke anak perempuan ke dan ke bawah lah. Dia akan dapat 1/8. Boleh? 1/8 ni kalau ramai pun dia berkongsi pada 1/8 ni. Seterusnya. Dan keempatnya 2 sulus. Maksud dia sini 2/3. 2/3. 2/3 ni banyak mana? 2/3 banyak mana? Tak ada tak 2/3. 1/3. Banyak ni. Banyak tak? Lebih pada 1/2 lah. 2/3 ni lebih banyak daripada 1/2 tadi. 1/2 kalau kata kita tengok sini dia separuh je. Kita tengok dia separuh je.
Tadi separuh je, dia tambah sikit lagi. Nampak tak? 2/3 banyak lagi. Okey. Dan keempatnya 2 sulus, iaitu bagi 4 orang. Ada 4 orang yang dapat dengan 2/3. Okey. Tulis. Yang pertama, bagi anak perempuan, bagi 2 anak perempuan atau lebih. Maksudnya sini, kalau si mati ni dia ada anak perempuan ramai. Anak perempuan 1, anak perempuan 2, ikutlah. Dan lebih. Mereka ni akan berpakat pada 2/3 ni. Jangan kongsi lah. Nanti kita kena pecah pula lah. Cuma nak ayat, mereka akan dapat 2/3. Okay, seterusnya. Dan bagi 2 cucu perempuan daripada anak laki-laki atau lebih. Okey. Sama juga hak tadi. Ni cucu seorang dia, 1/2 dia. Kalau ramai, kalau contohlah dia ada 2 orang dan lebih. Cucu perempuan daripada anak lelaki, sini 2 orang ni akan dapat 2/3. Bukan 2/3 seorang dah, 2/3 untuk kedua-dua tu. Lepas tu dia pecah pula lah. Boleh. Okey. Seterusnya. Dan bagi 2 saudara perempuan, seibu sebapa atau lebih. Seibu sebapa. Okey, hak ni. Nampak tak? Ada masa dia dapat 1/2 apabila dia seorang. Tapi kalau dia ramai, ada 2 orang. Atau lebih lah. Dia akan dapat 2/3. Okey. Dan seterusnya. Yang keempat adalah bagi saudara perempuan sebapa atau lebih. Hak ni, kalau ramai, 2 dan lebih. 2 ke atas lah. Dia akan dapat 2/3 juga. Boleh. Kau bela lah Ustaz Antung. Boleh deh, slow. Okey. Okey, sekarang ni yang ke 5. Sulus. Sulus ni ingat banyak anak sulus. Tadi 2/3. Ni 1/3 sulus. Banyak ni. Nampak tak? Banyak ni. Banyak jugalah. Okey. Kalau kita perhati, contohlah anak perempuan 2/3. Cucu perempuan 2/3. Mereka ramai. Jadi sebenarnya, kalau kita perhatilah, Allah Ta'ala bagi kepada anak perempuan ni banyak. Apa tak? 2/3, kita tengok tadi, 2/3 nak katanya banyak Allah bagi kepada anak perempuan. Yang asalnya, asal ke pasal? Asalnya, anak perempuan, cucu perempuan ke apa semua ni, mereka tak ada bahagia langsung. Tapi Islam bagi hak. Dan hak pula banyak. 2/3 daripada pusaka ni banyak. Tapi ramai jugalah kita kata etis Singapura ni, dia serai Islam bahawa pembahagian yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni tak adil. Salah lah. Apa? Kadang-kadang tengok situasi. Kadang-kadang orang perempuan banyak lagi daripada orang lelaki. Okey. Dan kelimanya sulus. Iaitu bagi 2 orang. 2 orang dapat 1/3. Okey, tengok molek Yang pertama ialah bagi ibu yang tiada mayatnya farak waris. Si mati tu dia tak ada farak waris. Ibu ni, ibu dapat 1/3. Dengan syarat ke apa? Dengan syarat hak bawah ni tak ada. Tak ada belaka. Ibu dapat 1/3 lah. Okey.
Dan tiada pun pula berbilang-bilang saudara lelaki, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Syarat yang kedua, bukan atau. Maksudnya kalau ibu nak dapat 1/3 ni dengan syarat si mati ni tak ada anak keturunan. Yang kedua, adik-beradik si mati ni tidak ramai. Seorang tak apa lagi, tapi ramai. 2 dan lebih, maka kalau tak ada, maka dia dapat 1/3. Kalau ada ramai, maka ibu akan dapat, akan pergi jumpa pas ni, dia akan jumpa 1/6. 1/6. Apa ni? InsyaAllah. Sikit lagi. Okey. Boleh dah? Ibu akan dapat 1/3 dengan 2 keadaan. Sama, iaitu ada faraq waris. Tak ada faraq waris. Yang kedua, tak ada adik saudara. Ataupun adik-beradik kepada arwah ni tak ada. Okey. Dan bagi saudara si ibu yang berbilang sama ada laki-laki atau perempuan. Ni apa ni? Saudara si ibu. Saudara si ibu. Saudara si ibu, saudara perempuan si ibu ataupun saudara lelaki si ibu. Kalaulah mereka ada ramai. Maksud contohnya 2 orang adik-beradik si ibu ataupun 2 orang saudara lelaki si ibu. Ataupun ada saudara perempuan si ibu dan saudara lelaki si ibu contoh. Maka dia akan dapat 1/3. Okey. Seterusnya. Dan keenamnya, as-sudus. As-sudus. As-sudus apa as-sudus? As-sudus apa as-sudus? 1/6. As-sudus mana as-sudus ni tak jumpa. 1/6. 1/6 ni dia separuh daripada 1/3. Nampak tak separuh? Kalau tengok gini je nampak separuh lah. Jadi kalau kata kita nombor nak ingat pecahan, okay, kalau kita belajar malam ni kita akan jumpa ni pecahan, iaitu 1/2, 1/4, 1/8. Betul. Lepas tu kita akan jumpa 2/3, 1/3 dengan 1/6. Kalau kita perhati ke 4 pecahan ni, 1/2 ni bahagi 2 lagi jadi 1/4. 1/4 bahagi 2 jadi 1/8. 2/3 bahagi 2, 1/3. 1/3 ni bahagi 2 pula, jadi 1/6. Kalau ni ingat lah. Merah. Okey. Lah ni kita nak pergi ke waris yang dapat 1/6. Iaitu bagi 7 orang. Ada 7 orang. Ramai. Ramai. Pertama, bagi bapa. Ayah si mati. Ni ayah si mati ni. Ayah si mati dapat 1/6. Ana pisah dah tulis kod Melayu ni supaya suruh adik-adik boleh faham. Habis-habis mungkin boleh faham sikit lah. Cuma ana kena tulis gitu supaya adik-adik boleh faham. Takut tak besar lagi. Apa faraid ni dia lebih kepada kefahaman dah. Kalau faham insya-Allah. Okey. Bapa dapat 1/6. Dan nenek laki-laki yang ada bagi mayit. Keduanya itu faraq waris. Sekejap. Bagi nenek laki-laki yang ada bagi mayit, keduanya itu faraq waris. Nenek laki-laki, tahu nenek laki-laki? Nenek lelaki ni datuk lah. Ni.
Datuk bapa. Datuk bapa. Ana buat DB dah. Datuk bapa. Datuk ni dia akan dapat 1/4 juga. 1/4. Bapa dulu 1/4 dan datuk bapa pun dapat 1/4. Tapi dia ada syarat dia lah. Kalau kata masa arwah meninggal, bapa ada, datuk ada. Bapa ambil 1/4, datuk tak boleh lah. Ada. Tu kita akan belajar lepas ni. Okey. Keduanya itu far'u waris. Okey. Dan bagi ibu yang ada bagi mayatnya far'u waris. Okey, tadi yang ayat ibu dapat 1/3 kan? Tapi kalulah si mati ni dia ada anak. Ada anak. Maka ibu akan dapat 1/4. Ana tulis dah 1/4 tu. Atau berbilang-bilang saudara laki-laki atau perempuan. Ana tulis dah. Adik-beradik apabila ada saudara seibu, sebapa ataupun sebapa ataupun seibu pun kalau ada, maka ibu akan dapat 1/4 dengan syarat ramai lah. Kalau dia ada seorang tak, dia 1/3 lagi. Tapi kalau ramai, ibu akan dapat 1/4. Main dengan nombor. Pening ke? Boleh? Anak tak galik dah ni. Pukul apa dah? Sikit lagi. Sikit pun banyak ni. Tak apa, sikit lagi. Dan bagi nenek perempuan, seorang atau lebih. Nenek perempuan seorang atau lebih, iaitu nenek ibu bagi bapa atau ibu bagi ibu. Hingga ke atas, jika tiada bertali dengan laki-laki antara kedua perempuan. Boleh faham tak ayat tu? Boleh faham tak? Sekali lagi dah. Dan bagi nenek perempuan. Maksudnya lah ni nenek lah, nenek perempuan. Seorang atau lebih. Seorang atau lebih. Beda dah. Iaitu nenek, ibu bagi bapa. Ni bapa si mati deh, nampak tak? Bapa. Okey. Tak nulis ke Arab benar, tapi kan ni up. Okey. Bapa ni dia ada nenek bapa. Ibu kepada bapa. Kalau ke Arab je gini. Mak kepada bapa, iaitu nenek. Nenek sebelah ayah kita. Nenek sebelah ayah kita. Dia akan dapat 1/4. Nenek ni akan dapat 1/4. Okey. Sini ke atas. Lepas tu dia atau ibu bagi ibu. Tahu dah ibu bagi ibu mana? Ibu bagi ibu. Ibu bagi ibu. Kalau di sini nak tulis kat nenek ibu lah. Nenek ibu. Bayar tak? Awak pagi sini kena tukar marker dah minggu depan ni. Mak kepada mak. Maksudnya ibu kita kan? Ibu kepada ibu. Maksudnya nenek sebelah ibu kita. Nenek sebelah ibu kita dapat 1/4 juga. Contohlah arwah ni, si mati ni, ibu dia tak ada dah. Dengan syarat nenek boleh ni, ibu tak ada. Ibu tak ada, ayah tak ada. Tapi ada nenek. Contoh, ada nenek dua-dua. Nenek ni akan kongsi pada 1/6. Siapa sini? Mak ayah dia tak ada dah, nenek dia ada. Ada? Ada sini? Takut ada lah. Selalunya kalau kes nenek ada ni,
kebanyakannya mak ayah ni accident. Kebanyakannya mak ayah accident, kemalangin mati dua-dua. Jadi si mati ni cucu kepada ni lah, duduk dengan nenek dia. Duduk dengan nenek dia, besar dengan nenek dia. Jadi keberangkatan dia besar. Kalau nenek dia hidup lagi, nenek dia boleh lah 1/6. Okey. Ana rasa macam nak pacul lagi panjang. Nak tanya sini, faham ke tak? Kalau ana suruh hoyak ni boleh hoyak mula ke? Dah. Tak apa dah. Kalau ni benar nak sambung lagi, nak habis 1/6 ni sebab sikit lagi. Tapi kalau gi lagi, takut panjang, takut beriti ke 9 pula kan? Tak apa. Ya ke? Ada dah orang ayat belakang kanal. Tak berti 8.5. Tapi tak apa lah. Ada tanya tak? Sebelum minggu depan insya-Allah, anak akan ulang balik untuk 1/6 ni daripada awal. Kita sambung untuk bab seterusnya. Okey, ada nak tanya lagi? Ada nak tanya? Tak ada. Okey. Kalulah si antum ada masalah saka lah. Dah. Tanyalah, tak ada masalah tanya ana. Dan kita kena ingat nak kecek masalah saka ni, kita kena pasti betul-betul. Tak bayar ke? Contohlah, ana bagi situasi. Ibu, kita nak kira 1/3 ke 1/6. Ni kena ada ilmu lah. Nak letak suami 1/2 ke 1/4. Kena ada ilmu. Anak perempuan nak letak 1/2 ke 2/3. Kena ada ilmu. Sebab apa? Kalau silap letak, maka kita akan salah mengira. Walaupun cara kita kira tu betul dah. Tapi kalau kata kita salah letak bahagian, maka pengiraan tu tetap salah. Kalau salah lagu mana? Kalau kita bagi kat orang dengan pengiraan yang salah. Jadi kan? Jadi dosa. Waris hak ambil lebih daripada hak sebenar, hak sebetulnya. Contohnya dia dapat pembahagian faraid dapat 10,000. Asalnya kalau kira-kira dia dapat 8,000. Tapi disebabkan silap ngira, dia dapat lebih 2,000. 2,000 tu dikira kan? Dikira kan? Haram dia ambil hak orang lain. Dah. Allah marah dah. Allah marah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Walaupun harta keluarga kita juga. Gi ke adik kita, gi ke abang kita. Tapi kalau salah bagi, adik ambil atas abang ataupun kakak ambil atas adik contohnya, secara tak betul. Salah jugalah dari segi agama. Jadi apabila kita ke akhirat, aku memudah akhirat dah. Jadi kalau boleh kita tak silah benda-benda melibatkan harta ni, nak kena cara pula dekat akhirat. Ana ada beberapa kisah lah. Sikit lagi Kisah di mana ada sahabat ana. Sahabat ana dia pergi satu rumah ni. Orang Kelantan juga, tapi ana tak tahu yang mana. Dia masa hidup dia, masa arwah hidup ni, arwah ada bagi wasiat. Suruh bagi sama rata. Okey. Lepas tu dia panggil lah sayang anak ni. Pergi rumah untuk menerangkan pembahagian faraid. Dia ajak ustaz ni, sayang anak ni, supaya menyelebahi dia lah. Sebab ayah dia kata bagi sama rata. Sedangkan dalam kaedah faraid, kalau kata waris ni ada dua bahagian faraid, Nabi sebut kan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyata li waris. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ahli waris ni hak mereka. Fala wasiyata li waris, tak ada wasiat untuk waris. Jadi hak dia, kita kata hak ayah dia tetap melalui wasiat tu, secara hukumnya dia terbatal lah. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila pergi tu, dia tanya-tanya, sayang anak pun ayatlah kena kembali kepada hukum faraid lah, tanya waris-waris. Tanya waris-waris.
Kalau kata waris-waris setuju nak ikut pembahagian secara sama rata tadi, tak apalah, kita kata kita kira dulu faraid, lepas tu kita buat pengiraan sama rata. Tapi apabila tanya waris-waris, kita kata hak lelaki ni dia akan dapat banyak. Kalau kita ikut pengiraan dia akan dapat banyak sikit. Kau kata adik-adik ni, kita adik-beradik ni, ikut organ power tetap lah, adik-adik ni. Jadi apabila dia ayat gitu, makna dia tak reda lah nak ikut sama rata tu. Maka apabila waris-waris hak mana kita kata boleh hak faraid ni dia tak setuju dengan sama rata, kena kembali kepada hukum asal lah, hukum faraid. Tapi apa terjadi? Adik-beradik perempuan ni, hak mana panggil ustaz tu, tak setuju dia. Mana boleh? Nak katakan mana boleh? Ni wasiat ayah ni. Dosa tak dia. Dia pula ayat gitu. Dosa tak ikut. Sedangkan wasiat yang ayah bagi tu bercanggah dengan hadis. Jadi mana besar ketentuan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala dengan wasiat ayah tadi. Besar hukum Allah Ta'ala lagi lah. Tapi apabila dia jelaskan, apabila dia jelaskan, kita kata hok panggil ustaz tadi tu tak setuju juga. Lalah sekali saya anak balik gitu ya. Nak katanya bukan mudah apabila atau depan mata tak terima. Tak capur lagi lah. Orang hok makan rasuah apa semua tu. Ni kalau kata harta pesaka ni mungkin beberapa ribu sahaja, tak banyak. Tak boleh bayar lah. Orang yang ambil harta rasuah, bopok dan sebagainya, berjuta-juta. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah jagalah kita ni daripada termakan. Makan atau termakan harta secara batin, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan. Hana sekali lagi minggu depan kita sambung lagi untuk pembahagian waris fardu dan bahagian mereka, dan kita akan masuk bab baru pula berkaitan dengan hijab. Ini penghalangnya. Kalau contohnya, kalau arwah ni ada anak lelaki dan ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki tak boleh. Sebab ada anak lelaki. Gitulah lebih kurang. Okey, tak ada apa-apa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yawafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansur Islam muslimin fi Gazzah, fi Syria, fi Sudan, fi Malaysia, fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Apa pun daripada Allah Ta'ala, wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.